dan saya akan gunakan segala pengalaman yang ada dalam pendidikan ini untuk dikongsi bersama. Dan apa yang berlaku dalam podcast saya ini, contohnya jika ada pendapat yang dikeluarkan oleh host ataupun orang yang dijemput bercakap mengenai hal pendidikan, itu adalah pandangan dia, bukan pendapat saya lah. Very good day to everyone. Saya Syaril dan ini adalah podcast Take It Easy episod 0 mungkin. Ini adalah permulaan kepada idea asal waktu rehat. So sebenarnya daripada awal dulu lagi hajat untuk membina satu podcast untuk saya berkongsi ini lama dah dirancang. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, siri yang pertama ini ataupun episod 0 ini, saya mungkin nak ceritalah sedikit asas pembinaan podcast ini sendiri. Yang pertamanya saya kenalkan diri saya dulu. Saya adalah Syaril dan pemilik kepada podcast ini. Dan sebelum ini saya adalah seorang guru bahasa Inggeris. Kebiasaannya saya dipanggil Sir Syahril lah di sekolah. Dan dalam selepas 10 tahun saya berkhidmat sebagai seorang guru bahasa Inggeris di Kelantan. Sekarang saya sedang menyambung pengajian master dan mendapat tajaan KPM. So, dalam tempoh yang masa yang ada ini, maksudnya dalam tempoh saya belajar ni, saya ada banyak ruang masa untuk saya berkarya. Kalau sebelum ni saya disibukkan dengan tugasan harian menyebabkan sukar untuk saya berkarya, maka inilah peluang dan ruang yang boleh saya gunakan untuk berkarya mungkin. Dan banyak perancangan untuk tahun 2026 ini bagi saya sangat padatlah dengan benda yang saya dah lama nak buat. Dan kesempatan yang ada ni maka saya akan gunakan untuk tahun 2026. Dan yang pertamanya saya akan mulakan dulu dengan podcast saya sendiri. Idea asal podcast ni adalah semasa saya mula-mula KAS ditubuhkan. Pada waktu tu nama asal podcast yang saya nak buat adalah Waktu Rehat, yang berkisahkan tentang pelajar, berkisahkan tentang kupasan pendidikan dari sudut pandang pelajar. Benda tu saya nak buat tapi terlampau sibuk dan tak sempat lah dalam kata lain. Dan tiba pada bila ada masa dan ruang ini, maka saya pun nak mulakan. Bila saya semak kembali nama Waktu Rehat ini telah digunakan oleh orang lain lah. Maka kat situ timbul persoalan, nak letak nama apa podcast kali ni? Maka bila sesi perbincangan dan brainstorm dengan isteri saya come up with the name lah, Take It Easy. Okey, kenapa nama Take It Easy? EZ itu adalah sinonim kepada, signifikan kepada company yang saya buka, iaitu Easy Academy, yang di bawah branch Easy Academy ni dia ada banyak cabang benda-benda lain lah. Dan one of it will be this podcast itself. Dan podcast kami, keistimewaan podcast yang saya nak bina ini adalah kita akan kupas isu pendidikan dari sudut pandang kanak-kanak mungkin, ataupun dari sudut pandang pelajar sendiri. Dalam siri-siri podcast yang akan datang, saya juga mungkin akan turut libatkan beberapa orang bekas student saya ataupun orang luar untuk berkongsi pandangan, pendapat yang mungkin bermanfaat kepada semualah. Jadi itulah sedikit asal nama Take It Easy. Sebab Take It Easy dalam bentuk santai lah, maksudnya santai kita berbincang mengenai hal pendidikan. It can be about
anything about pendidikan lah. Dan saya tidak akan berbicara mengenai isu-isu sensitif lah. It's more towards academic stuff but in a santai way, dalam bentuk yang santai. Dan saya akan gunakan segala pengalaman yang ada dalam pendidikan ini untuk dikongsi bersama. Dan apa yang berlaku dalam podcast saya ini, contohnya jika ada pendapat yang dikeluarkan oleh host ataupun orang yang dijemput bercakap mengenai hal pendidikan, itu adalah pandangan dia, bukan pendapat saya lah. Itu perlu saya tekankan lah. Contoh bila mana kalau anak saya akan terlibat banyak dalam siri podcast ini, dia akan beri pendapat dia dan pendapat dia itu tidak mencerminkan pendapat saya. Saya harap ini clear untuk semua pendengar. Dan objektif penubuhan podcast Take It Easy ini ada dua lah bagi saya. Yang pertamanya ialah saya nak cipta satu ruang dan kenangan bersama dengan anak-anak, my two kids, my two daughters, because they will be involved in this podcast a lot of times. Sebab kita nak kupas sudut pandang kanak-kanak mengenai pendidikan kan. So saya akan gunakan mereka untuk mendapat beberapa pandangan dan pendapat lah. Jadi kat situ bila ada momen-momen ini akan dikapsulkan dalam bentuk video. Manalah tahu tiba masa satu hari nanti saya dah tak ada, maka ini akan menjadi satu kenangan untuk mereka dan juga rujukan. Mungkin ada beberapa few scene yang saya akan cuba memberi pendapat dan pendapat itu mungkin boleh membantu mereka pada masa hadapan bila mereka dah besar nanti. Dan yang keduanya, of course, dia akan jadi satu sesi perkongsian. Sebab podcast Take It Easy ni dia berkisar tentang pendidikan anak-anak yang menjadi concern ibu bapa dan juga kanak-kanak itself lah. So bila mana jika dia menjadi tontonan, saya tak target pun dia menjadi viral, because my main objective here adalah untuk satu video kenangan saya bersama dengan anak-anak. Jadi kalau terviral pun, maka harapnya apa yang disampaikan itu boleh menjadi satu panduan dan satu manfaat kepada orang ramai. Dan dalam video itu juga selepas ini saya akan lebih fokus lah untuk yang nak try ni. Kita baru nak try kan, I don't know what's gonna happen yet. Rujukan utama saya of course lah KS dan beberapa podcast-podcast yang sering saya dengar. I studied a little bit about their journey and then I try to guideline my podcast according to them lah. Dan juga dalam siri podcast yang saya buat ni, mungkin dalam 15 minit ke 20 minutes per session, akan ada beberapa segmen lah. Segmen yang pertama mungkin kita akan a week tu akan ada satu video satu minggu, dan minggu tersebut kita akan sembang pasal topik tertentu. Saya akan tanya kepada mereka, dua orang anak saya itu, mengenai topik-topik tersebut, dan kita dapatkan feedback daripada mereka. Daripada situ maka akan terus ke segmen yang kedua, iaitu segmen aktiviti. Segmen aktiviti akan berfokus kepada pendengar kanak-kanak lah. Saya akan cuba beraktiviti dengan mereka, apa-apa aktiviti dalam bentuk craft tangan ke apa ke, yang boleh menjadi daya tarikan kepada anak-anak pelajar, batch mereka. Dan yang ketiga will be Ask Me session. Dalam sesi podcast ini juga akan ada soalan-soalan daripada mereka kepada saya. Kita juga nak tahu apa yang mereka ingin tahu dan sebagainya. Jadi kat situ mungkin saya akan cuba tampilkanlah saya punya stand, prinsipal dan sebagainya. Jadi kat situ kemungkinan ibu bapa yang mendengar akan dapat beberapa manfaat yang mungkin berguna. Jika tak bersesuaian, maka it's okay. Alright. Begitulah lebih kurang bagi siri kosong podcast Take It Easy. Take it easy. So, yep, I hope this podcast will be helpful and can be beneficial to everyone who watch it.
and I hope you enjoyed this session so much. It's gonna be 4 times in a month, mungkin 4 kali sebulan. Dan akan ada special appearance bukannya artis maksudnya. Boleh jadi kawan saya ataupun isteri saya sendiri. Kat situ kita akan ada segmen khas pula berkongsi mungkin cara-cara mendidik anak-anak dan sebagainya. Right, that's all from me. Thank you so much for your attention. See ya. Take it easy.